Pahal kau lambat ah. Mesti dah sejuk kan? Ni menatang ni aku tak nak bayar. Sejuk lah makanan aku. Makanan. Duit. Kau siapa suruh hantar lambat? Terapi air. Terapi air ni sebenarnya satu kaedah terapi mandian dalam tub. Terapi ini menggunakan air sejuk, suam atau panas. Di Arbai Terapi Air, kami gunakan air suam ke panas di mana suhunya tidak akan lebih daripada 43 darjah Celsius. Terapi air ialah terapi pelengkap seiring dengan perubatan moden sesuai untuk semua peringkat usia dan tahap kesihatan. Penting untuk kita tahu, terapi ini bukanlah bertujuan merawat penyakit secara terus. Sebaliknya, ia membantu meningkatkan sistem imun serta metabolisme badan. Terapi air bertindak sehingga ke peringkat sel saraf dan tulang, sekaligus menyokong pemulihan tisu dan membantu mengurangkan keradangan. Hydromassage membantu melancarkan peredaran darah. Hydroacupuncture pula membantu mengurangkan ketegangan otot.
Manakala terapi air secara keseluruhannya memberi kesan detoksifikasi yang sangat cemerlang. Sisa kotoran, sel-sel kulit mati serta lemak tepu akan disingkirkan menerusi 150,000 liang pori kulit kita. Hydrofizioterapi membantu memperbaiki fungsi saraf serta melancarkan pergerakan sendi kita. Gabungan oksigen, ozon dan ion negatif bantu badan buang toksin dan sokong proses pemulihan semula jadi. Tahu tak, 15 minit terapi air bersamaan 3 hingga 5 km berjoging. Dalam satu sesi, lebih kurang 300 hingga 500 kalori boleh dibakar. Yang paling penting, terapi air ni selamat dan menyokong kesihatan serta daya tahan badan secara semula jadi. Kalau berminat, boleh terus booking slot sekarang. Saya Arbai Terapi Air. Rehab, Recharge, Revive.